Jadi 164. So kat situ korang jimat RM45. Chef biasa kalau saya cakap apa, Chef kena ni, kena kerja. Korang nak tak? Korang jangan lah. Guys, jangan lupa beli Gatox. Ya ni patah balik set dia datang sini. So kalau nak korang kena beli sekarang. So apa-apa persoalan Kasha takkan jawab sekarang. Semua tanya Bang Budin. Ni, pejamkan mata dah, bayangkan muka Budin. mana ada kita walid kita apa tidak tu kita pejamkan mata dan bayangkan ke walid. So Kasha takkan buat lama. Kasha boleh tunjuk korang. Bayangkan ke walid. Kasha ambil 2 session 1 hari. Lepas tu korang akan ke toilet. Apa korang makan, korang akan ke toilet. And then korang boleh tengok sendiri lah. Okay, gambar-gambar. Pilih gambar. Pilih. Pilih dah kat dah. Okay, 1, 2, 3. Pejamkan mata. Bayangkan ke walid. Ni balik. Ni balik. Cerita bid'ah ke? Berdoa. Berdoa lah. So siapa-siapa nak Kasha sebentar Kasha tengah buka lagi beg kuning ni. Korang Kasha sarankan ambil yang 3 jar terus. 3 jar boleh tahan sebulan. Dalam ni ada 10 sachet. Okay. Kalau sebab benda ni Kasha ambil, Kasha makan. Kasha ambil. Kasha ambil and Kasha sendiri alami and Kasha sendiri dapat badan apa yang Kasha ni. Tak ada lah. Besok start diorang punya kuala pada ni. Syah, kalau tak cakap ni. Syah, siapa dia? Siapa dia tak boleh? Bagi ambil menang. Kau buatkan kabinet. Kami sorry lah, tengah beraya, rumah tengah ni. Cuba korang tengok kalau korang ambil yang 3 jar tu sekarang ni, korang dapat berapa? Kadang-kadang dapat lagi harga lagi rendah. So sementara tengah Kasha buka beg kuning ni 157 daripada 164. Makan. Mana dapat? Makan. Duduk. 150. Kamu cakap tu tak dengar lah. So korang Kamu cakap tu sama. Pejamkan mata. add to cart and terus beli. Add to cart terus beli. Add to cart terus beli. Tak rugi. Sebab itu adalah salah satu ikhtiar untuk kita. Biar boleh cakap tak boleh kat opak dia kuat tu tiket dia ketua wanita ni. Ikhtiar untuk kita sihat. At the same time kita kontrol kita punya intake. Macam tu. Okay. Thank you Zila. Hello. Orang dah naik. Bank pun dah dia pelan program sebaya. Kasha akan tutup akan tutup ordernya. Dia ada tak pun kantor jangan dulu pang yang Macam Kasha kata, Kasha tak boleh jawab masa tengah buka beg kuning. Tim Kasha akan tolong jawabkan. Okay. Apa yang Kasha boleh cakap is harga promo yang korang boleh dapat hanya dekat live Kasha hari ni. Selamat Raya korang. And also korang akan macam Kasha ambil 2 kali sehari, siang dan malam. Sebab I ada target. Bila ada target kita akan dapat.
Thank you Azita. Sebelum I tutup beg kuning, korang beli cepat-cepat. Sebelum I katuk beg kuning, katuk beg kuning, beli cepat-cepat. Nanti I tutup beg kuning, jangan tanya bila nak buka beg kuning. Sebab tak semua orang dapat harga promo ni. Ada tu yang dapat lagi murah daripada harga promo yang Kasha buat sekarang. And Kasha sarankan korang ambil yang 3 jar terus. Sebab 3 jar ni boleh tahan sebulan. Satu ni dalam ni ada 3, ada 10. So boleh tahan sebulan. You don't have people to share your appreciation. People don't need your appreciation. You appreciate anything. Dah naik. Macam boleh naik? You should prefer. You don't need to. So Kasha akan close order. Dah. So dekat ada beg kuning bukan apa house ni, family je beraya semua. Ni Otobia lama dah jumpa. Asyik termasuk. Berapa lama Kasha ambil ke atas turun. Kasha betul-betul konsep yang betul-betul konsisten dah dekat 4 bulan. 4 bulan. Memang Kasha betul-betul hardcore lah. Memang sebab dia at the same time dia macam rasa macam tak lapar. And then Usha dia gastrik teruk kan dengan Fahim kan. Alhamdulillah Usha tak kena gastrik kenapa. Produk tak mesti baik. Juga tahun ni dah tutup lah. But only people that matters you want to show. Betul, not to everyone. Sebab tu lah jadinya ain-ain kan. Orang yang NDM pula lagi. sekarang ni boleh kan? Yang dekat fit pun boleh post. Boleh. So tak payah ada private account. Itulah private account you. Fikir-fikir tu apa tinggal tiba-tiba nanya. So I dah tutup baru nak beli. Itulah korang. Bila Kasha dah tutup baru nak beli. Kalau dipantang dia makan gatal sini tak boleh. Tak ada masalah langsung. Ini sedia bila masak ni. Terima kasih. Bude mana tu dia nak pergi syuting lah tu. Dia tengah main anak dia. Abang makan dulu. Tak sempat dia ke? Tak ke duit? Abang makan gatal juga ke? Bawa makan gatal juga ke? Abang ambil sebungkus bawa balik. Bawa pergi set makan. Nasi ganjai pun ni. Ada kan benda tu. Budin, ada orang cari awak Budin. Ya tak sih. Korang dengan sendirinya macam nak minat masak, nak makan healthy. Macam tu lah kurang. Aku dah makan setengah. Ini setengah yang dah makan. Sikit-sikit je, babe. Abang Walid ni apa bang? Saya tak faham. Tidak. Pasal yang pelakon tu dia ada banyak isteri. Lepas tu kenapa dia cakap secara batin cerita tu macam dia ikut Abu Yam punya cerita. Dia kata Walid nak Kasha boleh tak? Tahu lah. Memang orang tanya. Kalau tu orang tanya cerita Walid. No more monkey. Apa maksud penjaga mata? Bi. Apa maksud penjaga mata semua ni tu? Mesti Faizal Hussein cakap penjaga mata dia kan kali ramai. So penjaga mata dia Walid. Orang macam patutlah abang dia tanya ni Kasha Walid nak Kasha boleh. Banyak lah. Ya, Walid tu panggilan ayah. Tunggu tu Walid.
Ini plastik kan? Bukan Kasha sebab Kasha tak tengok TV. Penat korang. Dialog. Anak Kasha tu kayak Khairul buat dah Kamal tengah pegang. Dia kena spend time dengan anak dia sebab dia nak pergi syuting dah. Amin. Thank you so much siapa-siapa yang doakan kejayaan kita orang. Makan ratuk lagi banyak makan dia. Korang? Ya, tak. Yang promote. Duit raya. Okey lah, last Kasha buka beg kuning. Okey, bila Kasha beg kuning tu korang beli je. Kasha takkan cakap apa-apa dah. And itu adalah harga promo. Kalau nak Kasha buka beg kuning sekali, last Kasha buka beg kuning last. Okay, last Kasha nak buka beg kuning ni. Korang kena tulis nak sampai 100 kali baru Kasha buka. Tinggi Kasha 166 cm. Kasha ambil 2 gatok satu hari. And korang mesti boleh tengok Kasha punya perubahan. I mean like Kasha tak pernah dapat this kind of kurus daripada Kasha sebelum Kasha beranak. Kalau nak kata nak baru Kasha buka order. Buka beg kuning. Macam masa kena bangun tu ya? Tak. Kasih. Pinggan yang langsing tu. Kalau pernah kayak buat live ni. Bukan kat live tu macam boleh tampal je kita gambar sebelum terlepas. Inilah Kasha. Ini Kasha tak pakai konsep. Kalau biasa Kasha pakai konsep lagi kecil. Macam tu. Kau tak nak ke? Nak ke? Makan Kasha makan nasi. Kasha pergi Kelantan tu Kasha makan nasi. Kasha makan dagang. Kasha makan nasi. Apa nasi? Gatok saya in a way dia macam buat Kasha kurangkan rasa nak makan benda-benda manis. Benda-benda ni sebelum beg kuning. Nanti bila Kasha buka beg kuning nanti, bila Kasha buka Ni semua masa buka. Bila Kasha buka beg kuning nanti, korang tak boleh tanya Kasha apa-apa soalan dah, okey? So last Kasha buka beg kuning ni. Kasha buka beg kuning ni. Korang kena tahu harga promo daripada harga asal. Harga asal Kasha tekan kat sini, korang ambil 3 jar. 3 jar tau. 3 jar ni boleh tahan sebulan. Pejamkan mata dan bayangkan muka. So Kasha akan buka beg kuning, okey? Kasha ambil gatok sahaja. Budin. Kasha ambil gatok sahaja. So once Kasha buka je beg kuning ni, korang beli je tau. Korang jangan tanya Kasha soalan apa-apa. So maknanya kau bila satu bayar tak ada tak? Tadi kau nak gaya ni. Dia ni beli akan so saya dah buka beg kuning. Feedback Kasha masa Kasha ambil detox ni, Kasha tak ada pun rasa macam benda-benda yang macam rasa pening ke, berdebar ke. Guys, pejamkan mata dan tekan beg kuning. Tekan beg kuning. Pejamkan mata. Tak payah fikir. Tekan beg kuning. Tekan beg kuning. Okey. Beg kuning kat bawah tu je. Kalau nak banyak tak boleh nak cakap. Beli je lah. Kalau mau
Ya. Tekan kuning. Susah nak kata juga. Susah nak nega tak boleh sebab banyak benda. 3 jam boleh tahan sebulan. Okey, 3 jam boleh tahan sebulan. Darah nak tu. So kalau korang ambil je benda ni, korang akan terus pergi ke toilet. Untuk Kasha punya journey, Kasha punya ni, Kasha punya Kasha makan je, Kasha terus flash out. Tu yang tu member asyik berdiri kali tadi. Flash out, Kasha terus flash out. Beli boleh? So selama Kasha ambil Tak disebut. Pada ni semua poin Gentok tu, Alhamdulillah, sebelum beg kuning. kesan dia sampai semua kata, Syah kenapa kurus sangat? Syah kenapa macam kurus sangat? Dah lah tu Syah, cukup lah tu, maksudnya benda tu menjadi. Ni sebelum tekan. So, benda tu menjadi. Bila orang cakap macam tu, cakap, so Kasha pun dah kurang dah exercise. So macam bila Kasha tengok macam before this kan, Kasha macam more to struggle nak apa? Okey. Nak exercise, nak kena badminton semua benda. Tapi bila Kasha dah ambil ambil ni Getox ni Kasha kurang Kasha kalau korang tengok Kasha kurang Kasha exercise sangat. Kasha kurang pergi exercise sikit. Ni tak boleh penting ni. Ni Mahira tu hina budil. So korang sementara Kasha tengah buka beg kuning ni, korang grab yang 3 jar terus. Ni bahaya. 3 jar terus tu Kasha ambil 2 sachet sehari. So kalau siapa yang tak tahan, ambil 1 sachet je. So kalau ambil 3 jar ni dengan harga promo dia 200 something pada 164 sahaja, jimat nak dekat 206. Ni. Ya 209 lah. Tadi 206. 209 and then harga promo adalah RM164.90 sen. 99 sen. Aduh, susahnya ada moderator ni kat Kalau sini. tak tinggal nak baca je. So kat situ Jangan bagi salah info. dalam ni ada apa? Ada 10. Ada 10 sachet. Okey? Kalau korang sakit hati dengan Mahira dengan Hina Budi tu apa pasal? So kat situ korang boleh jimat almost RM50. Almost RM50. RM45.90. Ni penting. So maksudnya Ini. Cakap ni. aku ada orang ajar tu cakap. Cakap ni penting. Cakap ni. Betul lah. Yelah ingatkan dia orang. Hari ni je yang Kasha boleh buka. Hari ni je ada promo ni, hari lain tak ada. Jadi nanti dah harga lain dah. Ni sekarang ni harga ni betul-betul murah. So rugilah kalau korang tak tekan. Okey, sebab nanti korang akan dapat bentuk yang macam ni. Bentuk macam ni. Sudah baik-baik dah. Macam adik dengan ni sorry post. Tak maaf. Faham? Kalau Mahira balik, tak nama Pakai ambil masa satu siang dan satu sebelum tidur. Thank you Zila Khairi for the hat. Tak boleh tengok Haura Khaira sebab Haura Khaira tengah sakit demam. Mata dia tengah bengkak, so tak tengok. Beli. orang yang memang tak Tak boleh. problem. Anggap dia semacam tu. So bila korang ada target korang ada apa yang korang nak, akan jadi. Betul. And kena konsisten. Nampak beza besar kepala saya dengan kepala dia. Ni Getox. Ini yang tak makan. Kan besar kepala. Sebab cakap kerja ke apa? Beza kepala dengan dahi kan. Teruk gila kepala dengan dahi pun tak kenal. Abang-abang yang dekat Bakun, one two. Abang-abang Sekejap, yang cantikkan dekat rambut. Baik, ambil balik set tu. panggil apa? Kira mana kita cukup bubuk ni. Dah aku Beli tau. Tahu. Bagus. Memang jadi. Apa hasil dia? Okey. Kalau ada suami
yang macam belon. Inilah dia. Ini dia punya jalan penyelesaian. Okey. Kalau ni aku dapat suami yang ini semua gatok ni. Dia kena katok adalah. So siapa yang tengah apa? Yang 1 jar harga asal dia RM69.90. So kalau harga promo dia RM59. RM59.89. Saya ulang balik harga asal untuk 3 jar gatok sini RM209.70. Okey, untuk promosi hari ni je. Hari ini sahaja, okay? Tak ada hari lain. Hari ni untuk 3 jar hanya RM160.69. So korang jimat dalam RM45.10 tu untuk hari ni je. So tak rugi. Jadi tekan je hari ni korang akan untung. Okey. Ada yang dapat 170. Itu untung. Itu. Alamak apa jadi ni? Okey. Dapat. Lepas tu korang siapa yang beli akan dapat hadiah pula. Hadiah tu korang akan dapat. Itu online. Bukan. Oh, tu hari lain. Apalah. Jadi siapa yang nak mendapat ideal bentuk badan yang ideal. Can we take picture? Apa dia? Dia bawa makan. Kenapa? Tajuk pandang kali. Apa persoalan yang korang nak tanya semua benda, tim Inayah akan jawabkan, okey, untuk bila Kasha tengah buka beg kuning ni. So sementara Kasha tengah buka beg kuning ni, korang jangan add to cart saja, korang kena terus beli. Okey, ini soalan untuk orang ni. Saya ada soalan untuk Cik Ukasha Cik Ukasha sebagai pengguna Tega untuk Gatox ni, apa efek? Mungkin adakah efek tu serta-merta ataupun dalam masa 24 jam ataupun dalam beberapa jam akan merasai efek tu? Okey, Cik Budin, Cik Budin ke? Start terus kan? Okey, saya dah Cik Budin ni, saya dah ambil benda ni dah 4 bulan lebih. So saya ada target saya untuk sampai ke 52 kg. So dari 59 ke 56, sekarang 51. Which is saya rasa macam tak boleh. Saya nak kena 52 baru saya just nice. Kau nak bermas tahun Jadi adakah makan kesan sampingan? Tak ada kesan sampinan pun boleh. Sampinan kita nak raya ni sampinan tu. Kesan sampinan saya pergi ke toilet. Okey. Saya pergi ke toilet. Macam mana pula dengan rasa nak makan? Adakah akan lapar? Adakah akan ganggu? Saya akan lapar waktu malam. Itu saya pelik. Bila saya makan waktu malam, saya macam waktu malam lah macam saya ambil, saya makan makanan. Makan makanan. Makan makanan waktu malam. Patutnya macam itulah orang kata kita akan cepat kan. Tapi tak, saya ambil siang dan malam. Tapi masa saya kat Kelantan, saya takut saya beraya, saya makan banyak. Saya ambil, saya saya ada saya nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat yang tu. Saya takut saya pergi ke toilet. So saya ambil 1 hari sekali. Senang cerita macam ni, tekan je lah beg kuning tu. banyak kan sampai pagi. Lagi macam tak, bukan cakap kosong Ini apa jadi kat saya. Coba apa tengok dengan saya. Ni saya tak pakai korset, tak pakai glider, tak pakai apa.
Bahagialah tengok. Salah. Macam cuit lah Syarah. Kamu bukan Chanel. Okey dah, duduk balik. Jangan lama sangat. Nak laga je kepala. Lepas ni. So korang sementara masih lagi ada beg kuning ni, ada 10. Dalam satu ni ada 10. Dalam ni ada 10. Ni dah habis dah. Masih kena buka yang baru punya. Dalam ni dia macam ni, macam ni, macam ni. Ada 10. So Tasha sarankan korang ambil yang 3 jar terus. 3 jar terus tu boleh tahan sebulan. Okay, boleh tahan sebulan. Kat situ baru korang boleh nampak. Bila korang ambil ikut timing, siang malam Dah lama kan. korang akan nampak hasil dia. Antara korang tahan dengan tak tahan je. Dan korang kena set target korang. Korang nak turun berapa kg. Faizal boleh tak? Bukan GK. Korang nak turun Faizal boleh. Kalau kau nak turun beberapa GK, Jangan. GK lah. Tak boleh cakap juga. Boleh kan? Alah kan. Banyak benda. Okey lah, sekali lagi. Testimoni Faizal tak Syah? Ha? Saya akan Sampai dikurus. susah sangat sebut. Saya akan buat ni. Sampai dia kurus. Nasi dah. Dia beli Lepas tu faham? Dalam ada 10. Okey. Saya dah. Itu kalau tak faham lagi tu. Sesiapa yang dah buka beg kuning ni, korang add tu terus beli. Terus beli. Okey, terus buat payment. Sebab hari ni sahaja ada diskaun dekat Las Tasha. Benda bang. Beg kuning. Bukan. Bukan beg kuning, beg pink. Ya. Apa jatuh? Tu warna tu. Lagi. Beg kuning tak apa cakap. Oh, beg kuning tak apa. Oh, beg kuning boleh cakap. Tak boleh habis tak. Yang ni pula. Oh, macam tu lah flashback saya. Sebab macam abang tahu kan saya ambil Kelantan saya makan macam mana kan. Malam nasi belauk, roti canai gearbox. Makan satu je. Jangan makan banyak-banyak. Kalau korang Meletup ada nanti. kalau korang ada berapa target, korang tahulah apa yang korang perlu buat. Kalau makan banyak-banyak, meletup ke banyak jamban tu. Tersumbat jamban nanti. Macam mana? Okey? So faham saya sarankan semua sekarang ni tolong tekan beg kuning tu. Kalau nak berkat bulan Syawal ni, raya ni nak baik, tekan beg kuning tu. Saya sarankan siapa yang dah tengok ataupun tertengok live ni, tengok tepat kat mata saya. Okey? Sama tambah sebelah merah. Entahlah filter tu kot. Kopi Kasha tak puas beli itu kali beli. Kasha akan buka untuk catering. So soon kalau siapa nak buat open house ke apa ke, boleh je contact kita orang. Tekan beg kuning beli. Apa tekan beg kuning nak tengok je. Tekan je lah. Ni memang masalah untuk korang-korang yang bulan Ramadan hari tu yang dah tu, lepas tu tiba dah terkucil masa Syawal ni. Inilah waktu dia. Okey, kalau nak dapat berat ideal korang balik semula, inilah dia.
jawapan untuk segala masalah. Talks. Kak Kina dah beli 6 botol, 4 botol dah habis, memang makin kurus. Senang buang air and good juga. Wow. Very cool. Malam je korang ambil malam supaya besok bangun ataupun tu dia boleh flash out. So sekarang tengah ada beg kuning lagi ni. Kasha buka lagi 6 minit sahaja. 6 minit sahaja untuk harga promo ni. Lepas tu Kasha akan tutup. Kasha akan tutup sebab hanya hari ni sahaja dapat harga. Kasha bagi harga sedekah dekat live Kasha sahaja. Korang yang mana yang add to cart tu terus purchase. Okay, terus purchase. Okay. Sebab Kasha sarankan korang ambil 3 jar terus is because of dia boleh tahan sebulan. And kat situ lah korang boleh nampak dia punya kesan. Kesan dia. Kalau ambil satu je mungkin tak nampak kesan. Bukan dia macam ni. Siapa yang ambil tu, kalau dia dapat berat idea korang janganlah ni apa, jangan risaulah korang bila dah ambil dah tak boleh berhenti makan ke apa, boleh je. So dia akan buang. Okay. Dia akan pergi toilet. Pergi toilet dengan auto je. Abang gerak dah ke? So lagi 6 minit 6 minit Kasha akan tutup beg kuning dan tutup segala-gala je. Saya dah Bye guys. Jaga diri baik-baik. Jangan lupa ini. Tahu kan? Kena baca daripada bawah. Bye. Assalamualaikum. Guys, jangan lupa tau, tekan banyak-banyak. Jangan tekan satu je. Seorang ambil dalam 16. Bagi semua satu keluarga tu. Okay? Ambil tau. So tak terlambat lagi untuk raya haji nanti. Korang set target. Okay? Kena set target. Bila dah dapat bila dah dapat apa yang korang punya yang korang nak, korang boleh maintain. Macam Kasha ambil 2 session, siang dan malam. Sebab Kasha risau gila kan masa Kasha balik Kelantan tu. Kasha macam, ya Allah, aku makan banyak sangat ni. Takutnya the first thing Kasha balik je Kelantan, daripada Kelantan, Terengganu ke Kuantan, Kasha terus pergi dekat penimang berat. Kasha tak naik korang, malah Kasha turun. Kasha macam okay, I think Kasha kena buat satu hari sekali, maksudnya malam sahaja ke. Dia macam Kasha macam makan banyak, Kasha macam makan makanan yang banyak sangat, baru Kasha macam okey lah, I ambil 2 kali. Sebab nak maintain tu yang susah. Janganlah korang bila dah dapat badan korang yang apa korang nak tu, korang stop. Tak boleh. Bila tu korang kena konsisten and korang kena maintain, and also korang tahu benda tu korang jaga. At the same time, jangan lupa untuk juga bersukan, berpeluh. Macam saya ada anak kecil. At the same time saya bila orang datang rumah semua benda, jaga anak, bersukan. Sekarang 51.7. So dah lebih daripada Kasha punya target. Senang sahaja. Korang kat situ ada beg kuning tu, korang boleh tengok. So kalau korang rasa korang nak cantik untuk raya haji ni, masa tak terlambat lagi. Okay,
So korang kena ambil yang untuk sebulan terus. Lepas sebulan tu korang makan sebulan dari bulan 4 ni ke bulan 5, korang tengok jadi tak. And then korang kena consistent. And korang kena target, korang kena betul-betul target. Korang, and then korang kena bersukan. Kena keluarkan peluh juga. Kena buat kerja. Macam Kasha shooting, Kasha latest Kasha habis drama Uma. Lepas drama Uma ke Astro, Kasha akan sambung lagi untuk 55 episod. Bulan 5 ni Kasha dah start. Elok jatuh anak. Abang kena baringkan dia bang. Kalau tak ada macam tu bang, dia akan keluar balik. 3 jam ni boleh tahan sebulan. Okay. Siapa yang dah add to cart tu boleh terus masuk dan purchase. Okay. Dan purchase sebab saya nak makan. Saya lapar sekarang ni. So bolehlah kot saya end live and saya tutup beg kuning tau. Saya tutup beg kuning tau sebab hari ni sahaja yang Kasha bagi harga promo dekat live Kasha. Okay. So lagi 3 minit Kasha nak tutup beg kuning. And Kasha nak makan. Siapa yang add to cart tu, sorry kalau korang tak dapat harga promo. Sebab dengan live Kasha ni saja dapat harga promo, entah lebih kurang daripada tu. So Kasha nak end live, Kasha nak makan. Okay. Ikut pada korang ambil before breakfast or after breakfast, tak ada masalah. Malam before tidur. Itu yang Kasha amalkan dan Kasha ada target Kasha. So bila Kasha nak. So bila Kasha nak, kita usaha, kita exercise, jaga anak. So itulah dia turun. Cuma kat Kelantan Kasha ambil hanya satu saja sebab Kasha takut nak pergi drive sana sini, takut nak membuang. Dan Kasha makan banyak sangat. 4 hari tu dengan nasi. Berbungkus-bungkus. Alhamdulillah. Okay. 1 jam ni ada 10. So Kasha dah tutup dah tau. Korang add to cart. Kalau korang Kasha dah tutup, korang tak beli, Kasha tak boleh nak buat apa lah. Okay. Ini detox ni untuk detox for hair. So lagi 3 minit Kasha nak tutup live, Kasha nak makan, Kasha lapar. And Kasha sarankan untuk korang ambil yang 3 jar, boleh tahan sebulan. So kat situ korang boleh tengok dia punya perubahan. Kalau setakat beli satu, tak tahulah korang boleh nampak perubahan ke tak. And harga tengah promo. Kasha boleh makan je sambil live, tak kisah pun. Cuma Kasha tak boleh buka apa ni beg kuning, boleh beg kuning lama-lama. Jadi ada orang makan dah ke? Belum. So saya nak makan. Okay, saya makan nasi ganja. Otobia beli masuk dekat Ipoh. Saya makan macam biasa juga macam korang makan. Tengok ni nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Korang makan tau. Kasha dah nak tutup tau beg kuning ni. Nak tengok Kasha makan silakan. Kalau tak nak tengok pun tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nak air besar kan? Sudah habis dah. So saya memang makan malam. So beg kuning dah tak ada. Minta maaf banyak. Kasha dah suruh tanya cakap tadi. Orang tak percaya. Tak. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Korang sedap nasi ganja. Bismillahirrahmanirrahim.
Benda pula dengan telur masin. Kari. Bila Abang Faizal sampai? Tak perasan, sorry. Sekarang buat kerja je. Sejam lah. Macam rasa macam barusan ke arah basi sikit. Jumpa dah belum tadi. Ini dah tengah tu. Raya. Tapi dia tak kerja. Oh, dia yang kerja. Buat present for you nanti ya. Okay. This is the best. Enggak bang. Abang makan apa yang abang tak larat makan ni? Ha? Abang makan apa yang tak larat makan? Makan roti boy. Tak bentuk saya pun. Oh, nasi juga. Kak Asyik di mana? Apa hantar saya ke bawah sebentar ya? Oh. Raya kat KL dulu, lepas tu baru raya dekat Kelantan. Gelap. Apa? Ini masak ganja. Masa Kak dia pergi Kelantan tu Kak tak ambil sebab Kak takut dalam perjalanan tu, takut jam ke apa benda, tiba-tiba time tu lah rasa nak membuang. Time tu Kak tak ambil. Dua orang, Kak betul orang. Dia tak semua menjadi dekat Kak. It works on me. Tak tahu lah, setengah orang cakap kata tak jadi ke apa benda, tapi to me memang menjadi. Daripada Kak 69 ke 60. Lepas 60 Kasha nak ke 59 tu, ya Allah betapa susah Tuhan je tahu. Tu yang Kasha start betul-betul konsisten ambil ni detox. 59 turunlah sampai di 56 tu pula Kasha betul-betul beli sampai dah Kasha 54 kg, 56, 54 and now 51. So journey Kasha ambil, alhamdulillah Kasha tak ada pun bloated ke, bek ke, berdebar ke. Sakit perut untuk membuang tu itu normal. Kalau tak sakit perut tiba-tiba korang membuang, itu parah. Kalau korang semua tanya kan, macam mana Kasha boleh tiba-tiba ramping sangat, macam mana Kasha boleh tak ada perut semua benda, sedangkan Kasha consume detox. Kenalah apa? Exercise kena exercise. Cuma Kasha terkejutnya Kasha tak exercise pun sama Kasha pergi raya-raya makan lemang, rendang, ketupat semua benda, tak ada exercise pun. Tapi badan Kasha tak naik. Isa dah indah. Where are you? Isa ada dekat sini. Waalaikumsalam. Balik lah. Berhenti. Berapa dia ambil? Tak tahu. Aku tak tahu lah sebab balik tu. Sentibu. Sudah. Bye. Saya akan jawab mana? Bye. Bye. Baik no? Bye. Siapa? Yayan, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Yayan.
Lagi mata di Oh ya. Boleh nanti. Kena ni. Yelah tak post kata tak post. Kalau tunjuk kata munjuk. So I buatlah apa I suka.